Selamat kembali. Untuk perkongsian kali ini, kita nak tengok dua alat yang paling asas dalam pendidikan. Cuba kita bayangkan macam ni. Adakah pentaksiran tu sebenarnya satu kompas yang tolong cikgu rancang perjalanan ataupun ia sekadar kad laporan yang cuma bagi tahu kita, okey dah sampai destinasi? Cuba bayangkan situasi ni. Hari pertama sekolah, cikgu masuk kelas ada 30 orang murid depan mata. Masing-masing lain macam dia punya tahap faham. Ada yang dah laju ke depan, ada yang masih lagi teragak-agak. Jadi soalan besarnya macam mana seorang guru nak tahu kat mana patut dia mula mengajar? Untuk jawab soalan tu, kita akan guna satu analogi yang mudah. Ada satu jenis pentaksiran ni, dia berfungsi macam peta atau kompas. Dia jadi penunjuk arah sepanjang proses belajar. Satu lagi jenis pula, kerja dia ukur kejayaan kita bila dah sampai kat destinasi. Jom kita kenal dua-dua ni. Okey, inilah dia dua watak utama kita hari ini. Sebelah kiri, kita ada pentaksiran diagnostik. Kita panggil dia si jurumudi atau senang cerita, si kompas. Benda ni dibuat sebelum mula mengajar, tujuannya untuk merancang. Sebelah kanan pula, pentaksiran sumatif. Yang ni si pencapat skor atau si kad laporan. Yang ni pula dibuat selepas habis mengajar, tujuannya untuk bagi grade. Beza masa dan tujuan inilah yang jadi kunci segala-galanya. Jom kita bedah siasat dulu watak pertama kita ni, si kompas. Macam mana sebenarnya alat ni tolong seorang guru untuk lukis peta perjalanan yang paling efektif untuk setiap anak murid dia? Baik, ini definisi rasmi dia. Kata kunci paling penting kat sini ialah sebelum. Tujuan dia, senang cerita, bukan nak hukum dengan grade tak. Tujuan dia lebih macam kerja detektif. Nak kumpul maklumat, apa murid dah tahu, apa kekuatan dia, dan paling penting, kat mana lubang-lubang kefahaman dia, supaya cikgu boleh rancang serangan yang paling tepat. Jadi, apa alat yang ada dalam kotak kompas cikgu ni? Macam-macam. Ada ujian pra, nak cek pengetahuan sedia ada ujian saringan untuk asingkan ikut tahap, ada juga analisis kerja murid. Yang ni cikgu tengok satu-satu kesalahan murid buat untuk cari punca sebenar kenapa dia tak faham. Nampak tak? Ini bukan setakat ujian, ini kerja siasatan. Dan yang saya rasa paling menarik ialah cara cikgu guna kompas ni secara aktif. Bukan sekadar bagi kertas soalan, lepas tu tunggu jawapan. Tak. Cikgu perhatikan cara murid selesaikan masalah, cikgu panggil sorang-sorang dan tanya soalan macam, kenapa awak guna cara ni ya? Semata-mata nak faham proses fikiran murid tu. Fokusnya ialah nak faham kenapa di sebalik satu-satu jawapan. Bukan setakat jawapan tu betul atau salah. Okey, sekarang kita beralih pula pada watak nombor 2, si kad laporan. Yang ini saya jamin semua orang kenal sangat. Inilah jenis pentaksiran yang ukur hasil akhir lepas satu-satu perjalanan pembelajaran tu selesai. Cuba kita tengok definisi dia. Kata kuncinya ialah akhir. Tujuan dia cuma satu, untuk ukur pencapaian murid berbanding satu standard yang dah ditetapkan. Inilah dia peperiksaan akhir tahun, ujian-ujian besar yang hujungnya nanti kita akan dapat grade ataupun tahap penguasaan. Bentuk-bentuk dia pun kita semua dah biasa sangat dah. Daripada ujian akhir sesi akademik atau UAX sampailah ke peperiksaan mega macam SPM. Ia juga termasuk tugasan-tugasan besar macam projek tahun akhir ataupun portfolio yang menilai semua hasil kerja murid sepanjang satu semester. Pendek kata, inilah dia pentas akhir. Proses dia pula memang sangat formal dan ikut buku. Cikgu akan sediakan JSU atau jadual spesifikasi ujian. Ini macam blueprint untuk satu peperiksaan supaya soalan tu adil dan seimbang. Ujian pula mesti dibuat dalam keadaan terkawal dan skema jawapan yang ketat diguna untuk pastikan pemarkahan tu konsisten. Semuanya adalah tentang standard dan kebolehpercayaan. Okey, sekarang kita dah kenal dua-dua watak kita, si kompas dan si kad laporan. Apa kata kita letakkan mereka sebelah-menyebelah, baru kita nampak dengan jelas perbezaan peranan masing-masing. Dekat jadual ni, perbezaan dia jadi sangat-sangat jelas. Pertama, dari segi masa. Diagnostik dibuat sebelum mula mengajar, sematif pula dekat hujung tempoh. Kedua, tujuan. Satu untuk merancang, satu lagi untuk mengukur. Fokus dia pun lain. Diagnostik ni macam misil. Dia cari masalah yang spesifik dan puncanya. Sumatif pula macam bom. Dia cover skop yang luas. Satu silibus terus. Dan akhir sekali, hasil. Diagnostik jadi rujukan untuk cikgu buat pelantindakan. Sumatif pula, yang itulah yang keluar jadi grade rasmi atau sijil. Senang cerita, satu pandu perjalanan, satu lagi sahkan ketibaan.
Tapi kan, mana ada alat yang sempurna? Diagnostik ni, kalau tak diurus betul-betul, ada risiko murid tu dilabel lemah dan wujud pula stigma. Kesian kat dia. Sumatih pula, alah, yang ni kita semua pernah rasa. Ia boleh jadi punca tekanan atau anxiety yang teruk pada murid-murid. Jadi, adakah dua benda ni musuh? Patut ke kita pilih satu je dan buang yang lagi satu? Sebenarnya tak. Sumber-sumber kajian menunjukkan sebaliknya. Mereka ni sebenarnya macam rakan kongsi, saling memerlukan antara satu sama lain. Cuba fikir macam ni. Apa gunanya ada kompas, diagnostik kalau kita tak ada destinasi yang nak dituju, yang diukur oleh summative? Dan dalam masa yang sama, macam mana kita nak sampai ke destinasi tu dengan cara paling baik kalau tak ada kompas yang bantu tunjuk jalan? Nampak tak? Mereka saling melengkapi. Petikan ni, dia rumuskan semuanya dengan sangat baik. Bila kedua-dua jenis pentaksiran ni kita guna secara seimbang, barulah kita dapat nampak gambaran penuh seorang murid tu. Kita bukan saja tahu apa grade akhir dia, tapi kita juga faham perjalanan dia untuk sampai ke tahap tu. Ia tentang menghargai proses, bukan sekadar hasil. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita sama-sama renungkan. Dalam kita sibuk sangat mengejar grade dan keputusan cemerlang, iaitu destinasi kita, adakah sistem pendidikan kita hari ini mungkin dah terlupa tentang kepentingan membaca kompas? Kepentingan untuk pastikan tak ada seorang pun yang tercicir dalam perjalanan. Fikir-fikirkanlah.